Lepas 3 hari, hari keempat, baru bagi tahu itu kenyataan Jeneral yang kalah pilihan raya, hilang deposit, tak menang pilihan raya. Okey. Tapi sampai ke sudah, tak ada tindakan diambil, betul? Tak ada tindakan diambil. Bermakna tak ada laporan polis dibuat oleh Angkatan Muda Kunyit PKR. Tak ada himpunan di depan kedutaan Thailand menghantar memorandum bantahan berhubung kenyataan ahli politik di Thailand. Tak ada. Waimah Anwar Ibrahim pun dia tak ambil apa-apa tindakan. Malah Anwar Ibrahim tak menafikan, dia tak menjawab segala tuduhan mantan Jeneral Thailand. Tetapi semalam kerajaan Thailand, ini bukan pembangkang yang hilang deposit, ini kerajaan Thailand telah mengumumkan bahawa mereka menghentikan, menangguhkan gencatan senjata yang dibuat di Kuala Lumpur. Kenapa? Okey, Anwar jawab lah ini dalam parlimen. Anwar jawab dalam parlimen hari ni gencatan senjata ni ditangguhkan sebab ada insiden yang berlaku. Guys, ginilah guys, insiden ini bukan baru. Insiden ni dah lama. Saya dah pernah cerita dengan korang. Insiden ni dah lama dah. Dia berulang-ulang, tapi tak ada yang parah. Datang si Mangkuk Anwar ni, dia yang jadikan parah. Jangan percaya, fikir, pergi tengok siapa rajin, pergi tengok balik. Insiden Thailand Cambodia ni bukan pertama kali berlaku. Dia dah banyak kali berlaku dah. Cuma datang Mangkuk ni, dia jadi chaos. Dia jadi huru-hara. Lepas tu dia jadi broker. This is Anwar Ibrahim. Jadi bila Thailand hari ni, kerajaan Thailand, yang bukan hilang deposit Anwar, dia batalkan perjanjian damai yang dibuat di Kuala Lumpur, yang Anwar kata dia jadi orang tengah tu, bermakna apa? Bermakna mengesahkan apa yang mantan Jeneral Thailand tu, yang Anwar kata hilang deposit tu, sampaikan. Bermakna benar. Sebab apa yang saya dapat info, korang boleh pergi cek dengan kawan-kawan kau kalau duduk Thailand, memang dapat tekanan kepada kerajaan supaya membatalkan perjanjian yang dibuat di Kuala Lumpur, yang Anwar suruh sign tu. Sebab apa? Sebab perjanjian tersebut telah menggadai kedaulatan negara Thailand dan juga Cambodia. So, Anwar jawab dalam parlimen pasal puncanya pasal ada letupan lagi ni. Tak. Itu semua alasannya guys. Thailand ini, dia pun pandai juga main game. Kalau dah macam gini, dia kenalah buat game dia juga. Apa kau ingat Anwar kau seorang je kepandai buat game? Dia pun pandai juga. Yang penting batalkan perjanjian damai yang buat dekat Kuala Lumpur, yang kau konon-konon acah terpaling tu. So guys, cerita dia, apa yang Major General Thailand tu bagi tahu sah, betul. Sebab kerajaan Thailand dah batalkan perjanjian damai yang Anwar Ibrahim buat. Jangan percaya saya cakap. Fikir, pergi cari fakta ni. Kepada Walanon, kau boleh suruh jawab. Ataupun paling tidaklah, ni hari Selasa dah.